Dan alhamdulillah daripada tengah malam, daripada awal pagi 27 sehingga petang tu kita dapat rekod dalam lebih kurang 500 liter penjualan. Jadi itu selected kepada tentera dan polis yang layak. Kemudian hari ini, setakat hari ini kita anggarkan lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000 liter daripada pagi tadilah sehingga jam sekarang ni. Dan dianggarkan sehingga malam mencecah ke 10,000 liter untuk yang pengguna kelayakan ni lah. Jadi hari ini kita fokus pada penerima STR. Dan untuk Petronas sendiri kita advise customer, kita nasihatkan customer untuk berdaftar dengan Settle. Sebab dia lebih mudah, pendaftaran menggunakan IC cuma sekali sahaja dan kemudian dia boleh terus guna. Dalam app Settle juga dia ada boleh cek kelayakan, berapa kelayakan dan berapa balance yang tinggal untuk kelayakan. So far mudah lah, tapi yelah ini first time saya pakai tadi kan. So at the first punya step tu agak dia tak terima lagi mula. Dan lepas tu dia kata masukkan IC and then masukkan, itu mudah lah, benda tu mudah lah. Dan saya terus masuk, tapi first time tadi tu kan mula-mula tak dapat kan. Jadi staff Petronas datang bantu, then ada beritahu macam ni cara dia. Dan once I start second time tu, alhamdulillah semua okey lah, senang. Bagus juga lah, senang, lepas tu murah lagi. Bagi IC, lepas tu terus pump minyak. Golongan macam B40 apa semua memang bagus lah untuk nak segregate antara warga asing dengan ni kan. Kalau sebelum ni warga asing ke siapa, dia orang boleh beli dengan harga kita kan, jadi subsidi kita pergi kat dia orang kan. Jadi kalau benda maikat macam ni memang bagus sangat lah. Alhamdulillah Settle ni sebenarnya memudahkan bila ada app. Jadi kita buat dalam kereta, dah settle, dah tak payah nak pergi ke kaunter apa semua. Memudahkan lah.